Rasa dia memang sedap, cuma kita orang ni tak kuat pedas. Nama Haniza daripada Jalan Pipit. Sebenarnya dah banyak kali dah datang sini. Daripada 4 tahun lepas lah kita orang mula datang kat sini. Masa tu dekat yang kedai yang lama tu. Memang selalulah sebenarnya. Daripada kalau kedai ni buka pukul 11 pun kadang kita datang sini. Selalu ambil lah ialah daging salai. Lepas tu kadang-kadang bila datang waktu lain tu akan ambil itik salai. Tapi hari ni akan ambil ikan keli salai. Rasa dia memang sedap, cuma kita orang ni tak kuat pedas. So kita orang ambil yang kuah yang biasa je. Rasa dia memang kena taste kita orang. Sebab husband akak orang Negeri Sembilan. Dia memang benda ni ialah dia punya makanan utama dia lah. Dia punya environment tu, contoh masa mula datang dulu akan nampak macam masa tu tak berapa siap lah masa datang kat sini. Yang kat sana tu memang terpaksa berebut. Tapi kat sini dia punya sistem dia teratur. Bila nak ambil tu kita beratur, kita ambil dekat ada station dia. Yang itulah yang istimewa dia kat sini. Jomlah datang sini Salai Power. Dia punya makanan best sangat. Lepas tu dia punya harga pun okey, sesuai sangat. Tak adalah mahal sangat. Kalau kita datang ramai-ramai dengan family pun ada tempat duduk yang banyak, sesuai. Kalau berdua pun okey lagi. Lepas tu tadi akak nampak ada satu apa tu? Yang bawa untuk bawa penumpang kan. Kalau you parking jauh dekat belakang tu, bagi. You boleh naik kat situ. So actually memang best kat sini.